Okey, kami sedang berjalan di malam-malam Sibu. Ini sebenarnya angsa besar, guys. Angsa yang besar. Di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni. Angsa. Di mana kamu selalu memancing? Sini. Sini dia selalu mancing, guys. Dia memang orang Sibu sini. Mostly kita orang kecil sini lah. Okay. So, you orang dari mana? Kami orang daripada Brunei. Ya. Sebelah Miri. Ya, sempadan ya. Semua dari Miri lah. Ya. Saja-saja buat sini konten. Acek, Cik mau gambar angsa. Ini adalah angsa Sibu, guys. Angsa Sibu. Ini adalah tepikong dia. Banyak orang mancing sana. Suasana dia. Ada orang pub. Wih, pub sekarang banyak. Ini ada banyak. So kami akan jalan pergi sana nanti. Pokok dia pun ada lampu ni. Bercahaya bagus. Baguslah, guys. Banyak cantik. So kami akan berjalan pergi sana nanti. Tunggu sekejap ya. Okey, ini dia angsa tadi. Kalau pagi nampak betul masa ni, guys. Mana nampak? Dek. Kamu dari Sibu kan, Dek? Ni dari Sibu kan, Dek? Okey. Kami akan pergi dari sini. Bye-bye angsa. Ni dah dekat air ni. Orang buat tiang yang angsa ni. Mau pergi sana jalan. Sana tadi ada night market. Cik, kenapa Cik gendong si budak ni tadi? Test power. Budak ni apa? Sudah apa, guys? Tiada bateri dia kah? Sebenarnya sini itu jual. Oh, sini kah? Jangan Cik, kasihan ya. Tidak cukup nanti. Kita cari yang besar lagi. Tapi hotel tu, Cik. Warna merah. Ini. Dia dah bawa sini. Pasar Sibu. Ini ada tempat orang ni. Tadi banyak orang, sekarang tiada. Tadi ramai ya. Ni ya. Ada cruise. Ada cruise. Cek. Ada cruise. Dek, jangan terlalu gosak dia sangat ya. Okey, tempat kami adalah tu. Dekat air merah tu. Cik, kenapa ni Cik selalu ikut saya ni, Cik? Kau saya selalu sendiri. Dek, jaga sikit, Dek. Kami mau ambil gambar. Ini Cina, guys. Ini Cina. Okey, ini dia gambar lagi ni. Kamu, Cik, kamu masih YouTube ni? Jangan saman saya. Okey. Banyak benda best kat sini.
Ini Nih. ada katak. No. Ada katak gitu. Angsa, semua logo angsa. Nih batu apa nih? Kita lihat. Wow, Sibu adalah tugu negara Cina. Shukran World Garden. Stang. Nih dia guys. Yang mantap lah guys. Banyak sana lagi. Sana. Oh, banyak tempat. Cik suruh saya gambar kah? Okey. Kita ambil gambar dulu, lepas tu kita akan jalan lagi lepas ni. Okey, kau orang tengok suasana malam dia, cantik. Lepas seorang tu tadi guys. Ni lagi angkat dia. Nah. Nah. Luput seorang ni nanti sama besar ni kedua. Eh. Ni adalah tempat yang menarik guys. So kamu orang boleh pergi sini. Sebab saya pakai ke sini pun saya pakai bas ni. Berasik. Dek, jangan pegang saya dek. Kenapa dek ni? Nanti orang tua kamu marah dek. Saya terkenal kamu dek. Ke belakang. Tunggu dah. Dek, tengok dek ni, dek. Saya tidak ada masalah dengan dek. Ni dia tadi guys, nama dia. Tunggu. Nunggu ni, orang kamu nak. Taman Persiaran Rajang. Ini itulah. Nah, ini pun banyak. Guys, kalau pergi sana tadi kita akan dapat tengok speedboat. Itu kapal. Persatuan ini ada rumah. Rumah pun best nih. Ini cik ni pun YouTuber sebenarnya. Tapi lama sudah besar dah. Ada pocong. Cik apa cik kata tadi sebab dia terlalu famous. Ayo. Ada pasar lagi tu guys. Mau tengok, oi, kamu mau tengok baju sana kah? Sana. Ante yang mana? Ni Lagi habis orang wajib. ada kereta sebab sini memang roundabout di sini sebab limpas saja ada kereta, guys. Ada juga kedai buka sampai pukul berapa sekarang ini? Sampai pukul 10.30 memang ada kedai buka. Nah, ini adalah bas Sibu, guys. Mana? Bas Sibu. Nah, kedai buka. Hui, kedai karek. Akia areanya. Emang ada jual insap sana. Mereka orang tu tadi mau beli. Nih, cik adik semua nih. Dek, kau risau kok, dek? Oh ya. Tidak. Ada ibu-ibu orang mau isi rokok tadi. Tidak. Ibu saya. Itu ibu saya. Tak ada orang ke guys? Okey, kamu orang tengok. Bikin. Okey. Nah. Ni lagi
Banyak kedai terbuka. Kedai macam kedai pagi lah guys. Ni ada pembelian. Kami ada beli barang lu dekat kedai toke ni guys. Kat sini. Alah. Okay guys. Pot Persia. Itu adalah ya, sana lah tempat kita. Kau cari, Dek. Anak bulan guys, sana. Tapi itu. Tapi itu. Tu lagi ada ferry. Kenapa mereka orang ni mengumpul ada barang-barang terjatuh guys? Nah, apa baca orangnya? Ada duit. Gue nama baca orangnya. Petronas. Ya. Go. Tak ada orang. Go. Ambush. Boleh. Kapal besar. Kapal besar. Ferry. Saya jalan tengah-tengah jalan ni. Ni. Kapal besar. Ada orang menunggu saya guys. Itu makcik kabur guys, kabur. Saya pergi ke sini tadi. Ya, tapi takut saya kena barrel. Ada sini. So kita balik lagi. Tu krem guys. Orang kan. Oh, ni tamu muhibah guys. Bukan tamu pasar Sibu. Ni market car park. Sini orang selalu pancing, tapi saya tidak mau. Ni tamu dia ni. Kami jalan tadi. Ada konten saya. Sebenarnya tengok. Okay guys. So kami akan balik dulu. Oh, 369. Di sinilah orang menjual peluru-peluru. Seperti ini. Kan selalu pergi sini. Memang kan ada orang ke sini. Tu ada juga orang menjual peluru. Nah, ini dia tepikong Cina di Sibu paling besar. Berwarna-warni guys. Memang cantik pada malam hari. Ada orang jual durian lagi sana. Memang akan ada orang jual durian setiap malam di sini. Ada tepikong. Kalau kamu orang ni ada tepikong Cina. Sultan ya. Nah, ni dia. So kami akan balik nanti. So malam kepada orang yang tengok masa malam, so pagi kepada tengok yang masa pagi. Okay, goodbye guys. Good night guys. Cantik.